Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nurhuda Naziha binti Muhammad Jamil dari kelas C1 akan menerangkan mengenai ayat dalam perluasan frasa adjektif. Terdapat 4 cara untuk memperluas binaan frasa adjektif, iaitu perluasan dengan kata bantu, kata penguat, keterangan dan ayat komplimen. Jadi yang pertama sekali saya akan menerangkan ayat perluasan frasa adjektif dengan kata bantu. Ayat yang pertama, bunga itu akan menjadi cantik apabila mekar nanti. Ayat yang kedua, air di kolam itu sudah jernih selepas ditapis. Jadi kita dapat lihat dalam kedua-dua ayat tersebut terdapat kata bantu yang hadir sebelum frasa adjektif, iaitu akan dan sudah. Yang kedua pula, perluasan frasa adjektif dengan kata penguat. Ayat yang pertama, bunga itu sangat cantik di taman. Ayat yang kedua, adik bijak sekali menjawab soalan guru. Jadi di sini kita dapat lihat kata penguat hadir sebelum ataupun selepas frasa adjektif. Dia boleh hadir dalam dua keadaan, sebelum atau selepas kata frasa adjektif. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada perluasan frasa adjektif dengan kata bantu. Ada dua, iaitu melalui frasa seni nama dan klausa keterangan. Kita akan pergi kepada frasa seni nama terlebih dahulu. Jadi ayat yang pertama, laut itu indah pada waktu senja. Kata bantu yang ada di situ ialah pada waktu senja, pada. Ayat yang kedua, kek buatan ibu sedap pada setiap masa. Kata bantu yang ada di situ pada setiap masa, pada. Ayat yang ketiga, rumah mereka jauh dari jalan utama. Kata bantu yang ada di situ dari, jalan utama, dari. Jadi kita dapat lihat selepas frasa adjektif hadirnya kata bantu. Baiklah, kita akan pergi kepada klausa keterangan. Ayat yang pertama, saya membaca buku supaya saya dapat menambah pengetahuan. Klausa keterangan yang ada di situ, supaya saya mendapat menambah pengetahuan. Dia menunjukkan tujuan. Ayat yang kedua, mereka bermain bola walaupun hujan turun dengan lebat. Klausa keterangan, walaupun hujan turun dengan lebat, menunjukkan pertentangan. Ayat yang ketiga, kami berehat selepas kami menyiapkan kerja sekolah. Klausa keterangan, selepas kami menyiapkan kerja sekolah, menunjukkan masa. Baiklah, yang terakhir, perluasan frasa adjektif dengan ayat komplimen. Jadi seperti yang kita sudah sedia maklum, ayat komplimen terdapat perkataan bahawa dan untuk. Baiklah, ayat yang pertama, saya tahu bahawa dia akan datang lewat hari ini. Ayat komplimen, bahawa dia akan datang lewat hari ini. Perkataan bahawa tu. Ayat yang kedua, dia berharap bahawa keputusan pemeriksaannya cemerlang. Ayat komplimen, bahawa keputusan pemeriksaannya cemerlang. Ayat yang terakhir, murid itu berusaha untuk mendapat markah yang tinggi. Ayat komplimen, untuk mendapat markah yang tinggi. Jadi kita dapat lihat perkataan bahawa dan untuk, penggunaannya dalam perluasan frasa adjektif ayat komplimen. Baiklah, sampai di sini sahaja video untuk kali ini. Sekian, terima kasih.